kita menentukan azam kita bahawa tidak ada pilihan kita, malahan kita mengorak langkah yang lebih besar daripada biasa. Yang kita sebutkan sebagai transformasi itu bukan reformasi. Ada saudara dengar pada waktu dulu pemimpin pembangkang yang menyebutkan soal reformasi. Kita tidak membicarakan reformasi kerana reformasi hanya perubahan. Yang kita bicarakan ialah transformasi. Yang kita mahu melihat ialah bukan perubahan biasa, perubahan yang besar, anjakan berganda, bukan sekali, berpuluh-puluh kali, supaya dalam tempoh yang mendatang ini kita boleh sampai ke tahap yang kita harapkan menjadi sebuah negara maju. Dan ini sudah pun kita mulakan. Dalam tempoh 2 tahun yang lepas, kita telah pun membuat apa yang disebutkan sebagai rail di atas landasan. Telah pun kita letakkan sebuah lokomotif yang akan lari dan pecut laju sebagaimana yang berlaku di setengah tenggara Jepun, yang katanya seperti jet, lari dengan pecut dengan laju sekali. Dan ini sudah pun kita letakkan di atas landasan. Landasan ini adalah landasan kerajaan di bawah Government Transformation Program. Landasan ini adalah landasan kerajaan melalui Economic Transformation Program. Landasan ini didokong juga oleh perubahan-perubahan yang kita buat dari segi perundangan, dari segi politik dan sebagainya. Landasan ini kita tetapkan dari segi pembangunan di sektor-sektor luar bandar sebagai contoh. Ini telah pun ada di atas landasan. Saya nak sebutkan sebegini ialah kerana dalam situasi sekarang ini ada pihak yang mahu supaya kereta api, lokomotif yang telah pun kita letakkan di atas landasan supaya ianya dapat dirailkan, dihala ke tempat yang lain, menjunam jatuh ke gaung yang mungkin akan membawa bahaya besar kepada negara kita. Saudara tahu tak siapa yang berusaha untuk menggagalkan program transformasi kita? Tentulah jawapannya ialah pihak pembangkang di negara kita. Berkempen dengan tohmah dan fitnah, berkata berbagai-bagai, seolah-olah segala perlakuan yang dibuat oleh pihak kerajaan tidak boleh mencapai matlamat yang telah pun kita tetapkan. Sebab itu menjadi pemimpin masa depan, saudara harus pertahankan ini. Pertahankan supaya kereta api yang sudah ada di atas landasan yang betul ini jangan diganggu-gugat hingga boleh menyebabkan program transformasi kita gagal. Kerana dengan kegagalan itu, Malaysia tidak akan mencapai tahap sebuah negara maju.